Aveta kami baru tukar tayar depan menggunakan tayar enduro. Aduh, sedap berapa bah. Tapi pedal motor ni tukar. Apa. Gila koyak. So nanti kita pergi ke FTW. Kita beli glove. Kami nak pergi FTW kan. Kami nak beli baju liat Mak FTW yang mana baru bawa. Tengok glove kami. Dah berapa tahun dah FTW dah bawa liat So okay, kami nak pergi FTW. Kita nak dapatkan baju, kasut, glove, seluar daripada liat. Kita beli shopping lah, kita shopping di sana. InsyaAllah tengok keadaan dan kita tengok harga dia baik ke tak baik. Kalau baru kita shopping. Oh, batu besar ni sedap tak? Kereta ni kalau kami bawa macam ni, buka tayar tu mantul tu. Tapi boleh recommend yang mana motor-motor nak gunakan yang pakai kabel tu, nak pakai clutch RTD Tapi recommend. Apa ni dia boleh gang mak. Kita lalu kawasan kebun. Ada anak sungai sikit kecil. Bismillah. Ni bayang aku tak kompor kepala. Kalau tidak habis orang tu punya apa nama? Sayur kan kepala. Ini asal pun tapi kena juga orang kampung lah. Alhamdulillah. Jom kita teruskan perjalanan kita. Orang jaga-jaga jalan ni kat sini kita kena respect lah. Kita masuk kat orang kan. Walaupun dia orang luar walaupun dia orang Bangladesh, tapi dia menetap dalam hutan. Nampaknya cepat. Kita jaga lah. Bos dia mungkin ngompok lah Malaysia ni. Tak lah pun tu dia pakai naik off-road. Abang ni tu kena naik off-road. Tak rasa. Best Pak lumpur. Woi, tenggelam. Ayo kau sana bang. Abangnya pancing tu. Abang kau sana bang. Tak aci. Abang tak aci. Tayar sangkut. Kita try beta menggunakan tayar motor. Oh, lepas. Oi, sedap beta ni. Oh. Asyik awal. Aduh.
Kita tengok kamera kita berlumpur ke tidak. Okey, Alhamdulillah. Tak berlumpur lagi. Macam mana tu yang berkebun lalu motor dia kan? Kita yang guna kereta yang off-road pun kita yang guna kereta yang off-road pun dah mana lentang. Dia boleh steady pakai motor biasa. Satu GoPro, satu DJI Insta. Insta ni. Kami suka pakai Insta ke sini. Tak apa, saya sampai 2 template lah. Kita boleh dapat kamera. Dia nak template dapat. Dia nak template dapat. First time dia pakai kamera ni. Jalan ni daripada kami kecil tau. Daripada kecil kami lalu sini lah. Dan kami pernah jalan ni ni kat kampung kami lah. Di belakang kampung kami. Masa kecil kami kat sini, masa kecil baru main kat sini lah. Pernah kena ikan jatuh. Lepas tu jari kami